Assalamualaikum, jumpa lagi di IPC, It's Faizal Channel. Okay, hari ni aku nak bawa korang pergi ride iftar dengan geng-geng IPC lah. So hari ni tak banyak, lebih kurang 8 ke 9 biji aja. So kita orang sekarang ada dekat Petron Taman Wahyu. Kita orang akan naik highway, apa ke nama tu highway yang pergi Kuala Selangor hijau tu lah. So kita orang akan lalu situ. Tak tahulah, sebab aku dah janji dah tak nak ada apa-apa perlumbaan, ada race apa-apa, tak nak. Kita tengoklah macam mana kan. Okay, so kita jumpa dekat Kuala Selangor. Agak, kau kalau daripada sini kau letak kau dah letak je lah. Kita tak ada isi minyak semua kan? Betul? Straight Right. Tol hijau sekejap. Tunggu Keli yang Honda NX tu dengan si Acat. Seorang lagi. Okay guys, 6.40 kita orang dah sampai dekat Sate Retro Kuala Selangor. Menu-menu di Sate Retro. Nasi goreng. Lapar dia? Tak lapar, haus. Haus Puasa tak? Bin kau puasa Bin? Tak lapar, dah makan dengan hari. Buka aib siang. Ini lagi lah. Tak, kau apa masalah kau dengan dia? Dia tak bawa RSI lah. Dia bawa motor Taman Tipus lah. Kecewa lah. Tarik sikit kan? Tarik sikit. Okay guys, Alhamdulillah settle kita orang punya iftar tadi dekat Sate Retro Kuala Selangor. So sekarang ni kita orang plan nak pergi ke Genting pula. Nak morek kat sana. Okay, jom.
Okay guys, alhamdulillah sekarang kita orang dekat Shell Gombak. Kau tengok video tadi. Santai lah konon. Aduh, tak boleh percaya lah diorang ni semua. Kita orang tengah relax-relax kan, atas highway Latar tu. Tak mana punya puak pula kan join kita orang. Itulah kisah dia. So aku rasa macam puas hati juga dapat ikut rapat dengan R15 tu. 2 biji R15M tu. Tu ada LC, ni dengan IPC punya puak-puak ni semua ada je diorang ni. Okay, so sekarang ni kita orang lepak dekat Shell Gombak kejap. Kencing, solat apa semua yang patut. Lepas tu kita orang naik genting. Okay.